Assalamualaikum. Salam satu Malaysia. Hai semua, selamat datang ke channel Hari Ini Dalam Sejarah. Jom kita tengok apa peristiwa penting yang berlaku pada hari ini, 11 November. First, kita cari sejarah dalam Malaysia. Pada hari ini, tahun 1948, Universiti Melaya ditubuhkan hasil gabungan King Edward VII College of Innovation dan Raffles College di Singapura. Ia menjadi universiti tertua di Malaysia, antara institusi pengajian tinggi paling berprestis di rantau ini. Sesiapa yang belajar di Universiti Melaya ataupun student di Universiti Melaya, patutnya anda semua patut berbangga dengan rekod yang dipegang oleh Universiti Melaya. Untuk hari ini dalam sejarah dari segi global pula, pada tahun 1948, 11 November, tamatnya Perang Dunia Pertama. Pada 11 November 1918, tentera bersekutu dan Jerman menandatangani perjanjian gencatan senjata di Perancis menandakan berakhirnya Perang Dunia yang Pertama. Pada hari ini juga, banyak negara yang menyambut hari ini sebagai Armistice Day, Remembrance Day atau Veterans Day. So, sepatutnya hari ini kita jangan bergaduh. Sebab hari ini adalah hari keamanan dunia. Lepas tu, Perang Dunia Pertama juga berakhir tepat jam 11 pagi hari ke-11 bulan ke-11 pada tahun 1918. Sebab itu tarikh ini dikenali sebagai tarikh keamanan. Di Malaysia pula, Universiti Melaya ini mempunyai dua kampus utama, satu di Kuala Lumpur dan satu di Singapura. UM asal sebelum pemisahan. Itulah dua peristiwa penting yang berlaku pada 11 November. Tamatnya Perang Dunia Pertama dan penubuhan Universiti Melaya. Setiap hari ada kisahnya. Jadi jangan lupa like, share, subscribe untuk episod Hari Ini Dalam Sejarah yang seterusnya. Assalamualaikum. Salam satu Malaysia.